Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar rancangan Bayung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian. Sila buka pada jilid yang ke-7, muka surat 274, ayat ke-14 dan 15 dari surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan bercerai susunya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu dikembalikan. Dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan bergaullah kedua-duanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat yang kita pelajari di sini, iaitu bila Allah menyatakan hamalatuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain, dalam gambaran ni dipanggil sebagai jumlah i'tiradiyah, di antara ayat yang bersifatnya mufassir dengan mufassar. Maka tuntutan penyebutan tentang kewajipan melakukan kebaikan kepada ibu bapa, kemudian menyebut tentang ma takabadahul wa tu'anihi minal masyaq wal mata'ib fi hamlihi wa fisalihi hadhihi al-muddah al-mutatawilah. Maknanya penyebutan ibu itu diberi penekanan oleh Allah SWT. Selepas menyebut satu tanggungjawab kepada ibu bapa, kemudian dihuraikan lebih lanjut tanggungjawab kepada ibu kerana tempoh yang tidak pernah selesai dialami oleh seorang ibu, bermula pada detik kehamilan sampailah kepada melahirkan. Itu sebab kita dapat lihat bahawa dalam ayat ini tidak menyebut secara khusus jasa si bapa, tapi menekankan kepada jasa ibu. Mungkin kerana keberadaan ibu yang sentiasa berada depan mata si anak ini menjadi satu potensi besar. Bila anak ni seolah-olah tidak menghiraukan si ibu berbanding dengan si bapa yang biasanya ditakuti. Bapa pun tidak ada sentiasa dekat dengan anak. Kebiasaannya begitulah, tidak menafikan ada keadaan bahawa bapa yang menjaga anak-anak, ibu kena keluar bekerja kerana tanggungjawabnya lebih besar ataupun peranannya lebih besar. Maka kita dapat lihat selepas persenyawaan itu berlaku yang telah saya uraikan yang lalu, dan proses itu semua ditanggung si ibu, tidurnya pun tidak lena, makannya pun keadaan yang perlu dikawal dirinya dengan morning sicknessnya, terutamanya pada waktu-waktu yang awal kehamilan. Dan saya telah jelaskan bahawa ayah pun bertanggungjawab dan peranannya pun tidak kurang besarnya. Tapi nampaknya Allah SWT memberikan penekanan kepada si ibu, dan Nabi SAW sendiri telah menyatakan seorang sahabat datang berjumpa dengan baginda alaihissalam, menanyakan siapakah yang paling berhak untuk mendapat kasih sayang dan perhatianku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab sebanyak 3 kali, ummaka thumma ummaka thumma ummaka, ibumu ibumu ibumu. Kemudian yang keempat, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan thumma abak, bagi menunjukkan di sini dari sudut ketertiban, tertibnya tanggungjawab untuk menjaga hak ibu itu mengatasi bapa kerana kesusahan yang dilalui oleh ibu mengatasi kesusahan seorang ayah. Dan sebenarnya kita dapat lihat bahawa dalam Quran hampir tidak ada pesanan kepada ibu bapa untuk baik kepada anaknya, kecuali sangatlah terbatas. Seperti riwayat yang dibawakan oleh Ibn Ashur menjelaskan dalam konteks ini, cuma kita dapat lihat suruhan lelaki atau perempuan itu supaya menjaga anak, jangan sampai membunuh mereka. Contohnya dulu kita pernah bincangkan surah Al-Isra ayat ke-31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan, kamilah yang beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sungguhnya membunuh mereka itu merupakan satu dosa yang sangat besar. Jadi agaknya pesan kepada lelaki perempuan, couple ini, suami isteri ini, ayah ibu ni, untuk baik kepada anak. Tak
tak perlu disebut selalu, kerana telah menjadi lumrah, naluri seorang lelaki, seorang perempuan untuk kasihan kepada anaknya. Bahkan seorang perempuan itu kalau dia mengandung anak tanpa kerelaannya pun dia sayang kepada anak itu, walaupun tidak bersuami barangkali seperti yang dikatakan orang pada hari ini. Tapi biasanya perasaan keibu bapaan ini menjadikan mereka ni mengorbankan apa sahaja untuk si anak tanpa sebarang keluhan. Bahkan mereka ni memberi kepada anak, namun dalam pemberian itu si ayah ataupun ibu ni merasa menerima daripada anaknya. Bayangkan seorang ayah, seorang ibu membesarkan anak, baru najis anaknya dalam pampers itu pun dia suka untuk hidu, sayangnya kepada si anak. Bahkan kalau anak itu bersin pun terkeluar hingusnya, gembira si ayah, si ibu untuk membersihkan, rasa macam nikmat sangat melihat anaknya berkelakuan demikian. Jadi perintah Allah supaya si anak berbaik kepada ibu bapa banyak disebut dalam Quran, beberapa kali maksudnya, kerana ini adalah satu perkara yang lumrahnya berlaku, iaitu anak kerap kali terlupa jasa ibu ayah. Maka pesan Allah kepada ibu bapa untuk menjaga anak-anak itu tidak disebut selalu, sekali dua sahaja, kerana itu menjadi lumrah seorang manusia untuk sayang kepada anaknya, keturunannya. Yang menjadi masalah, anak-anak itu tidak mengenang jasa ibu ayah, maka inilah yang menjadi aspek yang ditekankan selalu, diingatkan selalu. Melihat pada perkataan wahnan ala wahni ini pula, dia merujuk kepada kelemahan. Kalau sebut perkataan rapuh, pernah dulu kita bincang dalam surah yang lalu, Nabi telah menyifatkan umat Islam pada ini ditimpa penyakit wahnu, iaitu hubud dunia wa karahiyatul maut, mana fragilenya iman mereka. Maka di sini merujuk kepada kesulitan, kepayahan, kesukaran yang dialami oleh si ibu. Ni telah kita fahamilah maksud kehamilan itu sendiri, penyusuannya, melihara anak. Kalau kita lihat perkataan ni wahnan ini, dia mengisyaratkan kepada satu maksud masdar. Maknanya masdar ni merujuk kepada satu yang kukuh. Berbeza digunakan perkataan fi'il ataupun isim. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Ini merupakan seorang hakim yang adil. Ayat ini disebut bahasa Arab tidak begitu kuat lagi. Qadin adlun, tidak begitu kuat lagi. Qadin adilun, maksudnya seorang hakim yang bersifat dengan keadilan, seorang hakim yang bersifat adil. Berbeza kalau kita sebut qadin adlun. Qadin adilun maknanya seorang hakim yang mempunyai sifat yang adil. Tapi kalau sebut qadin adlun, qadi itu ataupun hakim itu ialah keadilan. Berbeza tau. Kerana ayah saya seorang yang baik, tapi kalau sebut ayah saya kebaikan, maknanya apa sahaja yang ayah buat ni kebaikan. Itu merujuk kepada penggunaan sifat yang diambil kataan masdar. Berarti kalau kita sebut wahnan ini, dia bukan 60%, 70% lagi, 80%, ini 100%. Maknanya memang sukar mengalami keadaan itu. Seorang perempuan daripada mula berlaku persenyawaan ni tadi sampailah kepada mengandungnya, dia rasa berat, bertambah berat, sehingga mendekati ke waktu untuk bersalin, bertambah lagi susah payahnya. Maka ilustrasi yang dikemukakan dalam taswir fani yang disebut Syekh Qutub berkenaan ayat semikian ni, kalau kita tidak mengalaminya pun kita boleh bayangkan kesukaran itu berlaku. Seterusnya kita lihat wa fisaluhu fi amain. Telah saya huraikan pada kuliah lalu bagaimana pemahaman kepada ayat semikian, dan merujuk juga kepada surah Al-Baqarah berkenaan dengan tempoh kelahiran ini juga telah pun menyelamatkan seorang perempuan daripada dihukum dengan had, dihukum rejam sampai mati atas kefahaman pada waktu itu bahawasanya perempuan ini telah pun melahirkan anak dalam tempoh 6 bulan selepas perkahwinannya, sedangkan biasanya seorang anak lahirkan dalam masa 9 bulan. Maka Ali radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, telah pun mentaufikkan, menunjukkan perhubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain yang telah kita bincangkan pada kuliah lalu. Wa hamlu wa fisalu 30 syahra, maknanya mengandungnya dan juga menyusukannya itu dalam tempoh 30 bulan. Maka dapatlah dibuat kesimpulan minimum kadar tempoh kehamilan itu adalah 6 bulan. Kerana disebut di sini ayat surah Al-Kahf yang ke-15 30 bulan. Berarti kalau menyusukannya mengambil 24 bulan, maka minimum tempoh kehamilan adalah 6 bulan. Maka ini adalah tempoh yang diiktiraf dalam Islam. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, untuk kita melihat bila Allah menyatakan wa fisaluhu fi amain, maknanya memberinya susu sampailah kepada menyempurnakan tempoh penyusuan itulah 2 tahun. Amain. Dan telah kita lihat perkataan ini digunakan juga haulaini kamilain. Haulain berbeza daripada perkataan amain. Allah tidak menyatakan sanatain. Jadi menunjukkan bahawa tempoh kehamilan, penyusuan, walaupun ia berat, ia satu tempoh yang mengembirakan untuk seorang perempuan. Maka sebab itu digunakan perkataan na'am. Dan telah kita huraikan dalam surah Al-Kabut yang lalu perbezaan antara am dengan sana. Dan telah saya huraikan pada kuliah lalu juga bagaimana Allah menyebut perkataan haulun. Haulun ni berarti berubah, melihat anak itu daripada tak boleh bercakap, kini boleh bercakap, boleh mengenali, boleh berhujah dengan ibunya. Maka itu disebut perkataan haulun, yang datang perkataan tahawala ya tahawalu, tahawulan. Jadi haulun. Ini indahnya perkataan bahasa Arab kalau kita perhatikan. Jadi maksud fi amain ini wallahu alam. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab fi amain dalam masa 2 tahun, ini bukan
satu tempoh kewajipan. Ini bergantung kepada ijtihad kemampuan seorang perempuan itu. Apakah kudratnya membolehkan dia untuk menyusukan selama 2 tahun? Ya, bukan satu tempoh yang wajib, kerana tidak ada nas yang merujuk sedemikian. Bergantunglah kepada kesediaannya, mindanya, emosinya. Kalau dia terganggu pun barangkali susu tidak keluar. Ini samalah kalau kita sebut dalam bahasa pertuturan harian kita, pen mana? Pen dalam kocik. Pen dalam kocik. Al-qalamu fi jaibin ataupun al-qalamu fil jaibi. Kalam, pen di dalam kocik. Adakah dalam itu berarti masuk ke semua bahagian pen ke dalam kocik? Tidak. Kalau kita sebut sebagai contohnya, budak ni kaki bola, pagi petang siang malam dia main bola. Adakah tak ada waktu dia tidur? Jadi ini satu bab dalam majaz sebenarnya. Jadi bila Allah menyatakan dalam tempoh 2 tahun, bukan berarti 2 tahun lengkap. Ikut pada kemampuan lah. Seperti juga yang saya gambarkan tadi, bila anda menyebutkan bahawa pen itu atau pensel itu dalam saku, bukanlah berarti dalam kocik keseluruhannya. Jadi tempoh ini terpulang kepada keadaan, sama ada mampu seorang ibu ataupun tidak. Tapi yang disyorkan seolah-olahnya begitulah, supaya timbul, kerana dia bukan setakat makan, dia juga merupakan tambatan perhubungan, kaitan kasih sayang dan sebagainya. Jadi antara perkara yang menarik lagi dalam pesan dalam ayat ini, iaitu kalau kita lihat setiap pesan yang dikemukakan daripada mula suruhan Luqman ini, bahawa Allah menyatakan sebab mengapa perkara itu disuruh, mengapa perkara itu larang. Perhatikan ya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan syirik pada Allah, kerana syirik itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Sekarang, wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain. Maka Allah menyuruh buat baik pada ibu bapa, kerana ibu itu secara khususnya peranannya sangat besar, iaitu dia telah membawa kamu dalam rahimnya dalam keadaan susah payah dan menyusukan kamu lagi. Semuanya kesusahan dalam kesusahan. Maka demikianlah sepatutnya panduan yang kita berikan kepada si anak mengikut kepada pedoman Al-Quran ini mestilah mempunyai satu sebab yang konkret, yang solid. Sepatutnya demikianlah dalam isu pendidikan yang kita kemukakan, yang kita sajikan kepada anak-anak. Mesti kita bagi reason dia, mengapa perkara ini tak boleh lakukan, tunjukkan kepada mereka. Jadi dalam metod Al-Quran, uslub Quran dalam tarbiyah ni, kita dapat lihat bagaimana semua argument yang dikemukakan itu didatangkan penerangan ataupun datangkan sebab mengapa perkara itu disuruh, mengapa perkara itu dilarang. If'al aw la taf'al, buat ini atau jangan buat, kenapa? Maka ada penjelasannya. Jadi seawal perkara ini disebutkan, kita dapat lihat tanggungjawab kepada seorang manusia itu terhadap Tuhannya dan kepada ibu bapanya perlu dilakukan dan didatangkan sebab mengapa perkara itu disuruh dan dilarang. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-15 bila Allah menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan jika kedua-duanya maksamu untuk bersekutukan denganku satu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan bergaullah kedua-duanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Memahami ayat ini, kalau kita lihat dalam hadis yang sahih menceritakan bahawa kasih sayang ibu, kasih sayang ayah, keridaan mereka adalah sebab untuk mendapat keridaan Allah. Seperti contoh kisah yang saya sebutkan pada kuliah lalu, bagaimana 3 orang yang bersahabat ni telah pun tersekat dalam gua, dan hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa ketiganya berjalan masuk ke dalam gua, kena hujan, tiba-tiba jatuhlah, bergoleklah batu besar menutup pintu gua. Maka ketiga-tiganya tersekat, kalau tidak boleh keluar dari gua itu, maka kematianlah nampaknya sudah hidup mereka. Tak ada siapa yang tahu yang boleh berikan bantuan. Mereka berada dalam gua itu bersendirian. Maka ketiga-tiganya bertawasul dengan amal salih yang mereka lakukan. Yang pertama berkata, wahai Tuhan, aku punya ibu ayah yang sangat aku sayangi, aku mengasihani mereka wahai Tuhan. Setiap hari aku mendapatkan makanan, susu, aku bawa pulang untuk mereka. Mereka yang mula-mula akan menikmatinya sebelum isteri dan juga anak-anakku. Sehinggalah pada satu hari aku pulang ke rumah dan keadaan mereka sudah pun tertidur, barangkali lambat kepulanganku itu. Lalu aku tidak mendahulukan isiku, anak-anakku untuk minum dari susu tadi walau mereka kelaparan. Mereka merayu, tapi tidak aku pedulikan. Aku tetap berpegang teguh kepada kewajipan mentaati ibu ayah, mencari keridaan mereka sebelum manusia yang lain. Aku menunggu di kepala mereka sampai mereka bangun keesokan paginya. Isiku, anak-anakku tidur dalam keadaan kelaparan. Tuan, kisah ini menarik, tuan. Sangat berkaitan dengan kehidupan seorang kita. Kerana seperti yang telah dinyatakan dalam kuliah lalu, kata Tahir ibn Ashur, suruhan mentaati ibu bapa ni begitu banyak disebut dalam Quran berbanding dengan suruhan ayah ibu menjaga anaknya. Kerana itu lumrah, itu merupakan sifat naluri. Tapi menyebut tentang kewajipan baik pada ibu bapa, ada sebahagian daripada kita terlupa, tak sedar pada tanggungjawab itu. InsyaAllah saya akan lanjutkan hadis ini bicaranya kerana dia
punya kaitan dengan apa yang sedang kita bincangkan sekarang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.